Coach Rai. Apa tu Saya baru pertama kali dengar perkataan Coach Rai wujud. Sejak saya jadi peguam ni sampai sekarang, ini kali pertama saya dengar wujudnya jawatan baru, Coach Rai. Tapi bukan itu yang saya nak ceritakan kepada tuan-tuan. Yang saya nak ceritakan dan nak fokuskan dalam video kali ini adalah, kalau kita ada sebarang masalah yang kita perlukan khidmat nasihat ataupun bimbingan, tuan-tuan boleh cari orang yang ada tauliah. Tauliah ada kepakaran dan ada latar belakang yang sewajarnya untuk memberi khidmat nasihat kepada kita. Siapa yang dimaksudkan tu? Baik. Tuan-tuan, kalau ada masalah berkaitan dengan isu rumah tangga dan perlukan khidmat nasihat, tuan-tuan boleh pergi kepada saluran-saluran ini. Pertama, tuan-tuan boleh pergi ke pejabat agama. Di pejabat agama, kita ada sesi khidmat nasihat dengan pegawai agama di pejabat agama. Itu pertama. Yang kedua, kalau tuan-tuan nakkan sedikit privacy, tuan-tuan boleh jumpa dengan mana-mana peguam syar'i yang bertauliah. Tak kisah negeri mana, selagi mana dia ada tauliah sebagai peguam syar'i, dia boleh memberi khidmat nasihat berkaitan isu rumah tangga yang sedang dihadapi. Itu yang kedua. Ketiga, yang ini jarang orang nampak, tapi saya nak tekankan kepada tuan-tuan bahawa orang yang ketiga ini, dia sebenarnya lebih berkelayakan untuk memberi khidmat nasihat. Siapa dia? Dia adalah kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Kita ada satu lembaga kaunselor Malaysia yang mana dalam lembaga ni, kesemua kaunselor-kaunselor yang ada tauliah ataupun ada lesen secara sah berdaftar, tuan-tuan boleh dapat khidmat nasihat daripada mereka. Mereka ni ada kepakaran, ada background akademik yang sesuai, dan mereka ni adalah orang yang paling layak untuk memberikan khidmat nasihat sekiranya tuan-tuan mempunyai sebarang masalah berkaitan dengan rumah tangga dan perlukan khidmat nasihat. Kena bayar ke? Macam mana kita dapatkan khidmat daripada peguam syar'i? Macam itulah juga daripada kaunselor-kaunselor berdaftar. Mereka ni nak dapatkan sijil pengesahan diiktiraf sebagai kaunselor ini bukannya mudah. Dan tuan-tuan kena ingat, setiap nasihat yang diberikan oleh pegawai pejabat agama, peguam syar'i dan kaunselor berdaftar ini ada kesan dan akibat yang perlu mereka tanggung. Maksudnya kalau mereka tersalah memberi khidmat nasihat, mereka akan menanggung akibatnya. Dan kalau mereka beri khidmat nasihat betul, dia akan dapat kebaikan daripada nasihat tersebut. Berbanding dengan orang-orang yang tidak ada tauliah, yang tiba-tiba muncul jurulatih, juruletih, coach dan sebagainya ni, yang tidak ada sebarang background yang formal, tidak ada sebarang tauliah yang diberikan oleh badan-badan yang diiktiraf. Tahu-tahu you muncul dalam keadaan you mengiktiraf sebabkan you dah ada pengalaman. Pengalaman di mahkamah, kita tak menggunakan pengalaman semata-mata, tuan-tuan. Di mahkamah ni kita berpandukan kepada undang-undang dan hukum syarak. Jadi sebelum kita nak pergi ke mahkamah, kalau ada masalah berkaitan dengan rumah tangga kita, jumpalah dengan 3 orang yang saya katakan tadi. Pegawai agama di pejabat agama, peguam syar'i yang bertauliah, dan yang ketiga adalah kaunselor yang berdaftar. Okey, 3-3 ni insya-Allah akan membantu, dengan syarat tuan-tuan kena carilah. Kita nakkan khidmat nasihat daripada orang, kita kena buat carian sikit lah. Lembaga kaunselor ni, kalau tuan-tuan tengok di Google, buka Google, type je kaunselor berdaftar Malaysia, akan keluar satu website Lembaga Kaunselor Malaysia. Dekat dalam tu, tuan-tuan boleh cari kaunselor yang berdekatan dengan tempat tinggal tuan-tuan. Mereka ada sediakan di mana mereka berada dan sebagainya. Jumpa mereka, dapatkan appointment dengan mereka, dan diorang akan bagi khidmat nasihat berdasarkan kepada ilmu dan pengetahuan mereka sebagai kaunselor. Ingat ya tuan-tuan, bila ada masalah, jumpa orang yang betul. Bukan jumpa influencer, bukan jumpa dengan artis, bukan jumpa dengan orang yang sembarangan, bukan jumpa orang yang betul. Sebabnya dalam Quran dah bagi tahu, bila kita tak tahu, kita kena rujuk kepada orang yang ahli ataupun orang yang tahu dalam satu perkara itu. Okey, biar tahu, jangan keliru. Allahu a'lam.